Rancangan Malaysia kedua, berbagai khidmat perubatan disediakan dan banyak usaha telah dilaksanakan di bidang ini. Menteri Kesihatan Tan Sri Lee Seok Yew telah melakukan lawatan ke Sarawak untuk merasmikan sekolah latihan bersama perubatan yang baru di Kuching dan lain-lain pusat kesihatan di luar bandar. Dalam ucapan alu-aluannya, Pengarah Perkhidmatan Perubatan Dr. Mukherjee mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri Lee di atas kehadiran beliau. Tan Sri Lee Seok Yew pula menyatakan beliau yakin dengan tertubuhnya sekolah latihan ini, lebih ramai pegawai-pegawai terlatih akan dapat dikeluarkan untuk memenuhi keperluan tenaga pekerja. Sekolah latihan ini menandakan satu lagi kemajuan dalam sejarah perubatan di Sarawak. Selepas upacara perasmian, Menteri Kesihatan pun dibawa melawat ke berbagai bahagian kompleks latihan tersebut. Sekolah latihan ini adalah lengkap dengan kemudahan-kemudahan makmal yang terbaru dan di sini pelajar-pelajar berpeluang menjalankan kajian mereka. Syarahan-syarahan diberi dalam berbagai aspek bidang perubatan. Gadis-gadis yang mengambil jurusan jururawat turut diberi latihan yang cukup. Esoknya, Tan Sri Lee mengunjungi Tuan Yang Terutama Gubernur Tun Datuk Patinggi Tuanku Haji Bujang di istana. Beliau diiringi oleh Dr. Mukherjee dan lain-lain pegawai kanan di Jabatan Perubatan. Perbincangan mereka tertumpu kepada kemajuan pembangunan di Sarawak. Di Sekretariat, Tan Sri Lee dan rombongannya disambut mesra oleh Ketua Menteri, Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Yaakob di pejabatnya. Di sepanjang perjumpaan tersebut, terjalinlah suasana persahabatan yang hebat. Nanga Keset, salah sebuah perkampungan kecil di daerah Lubuk Antu di bahagian kedua Sarawak. Seperti lain-lain daerah di Sarawak, Nanga Keset sedang mengalami proses pembangunan yang pesat. Dengan diiringi oleh timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Alfred Jabu, Tan Sri Lee telah melakukan lawatan singkat ke sini untuk merasmikan sebuah pusat perubatan yang baru. Ketibaan mereka disambut meriah oleh penduduk-penduduk Nanga Keset. Pelawat-pelawat kenamaan kemudiannya diperkenalkan kepada sebarisan ketua-ketua masyarakat dan kaki tangan pusat perubatan. Dalam ucapannya, Tan Sri Lee Seok Yew menyatakan, dengan siapnya pusat kesihatan ini, khidmat perubatan akan dapat diperluaskan kepada rakyat yang tinggal di kawasan-kawasan terpencil di sekitar Nanga Keset. Terletak di kawasan seluas 2 ekar, pusat kesihatan ini siap pada bulan September tahun 1974 dan menelan belanja kira-kira RM250,000. Pusat ini mempunyai sebuah makmal yang lengkap serta lain-lain kemudahan bagi memenuhi keperluan-keperluan asas kawasan-kawasan sekitar Nanga Keset. Nanga Bangkit, sebuah kawasan terpencil di bahagian ke-7 Sarawak. Dalam jangka lawatan 5 harinya, Tan Sri Lee Seok Yew telah melawat daerah ini.
di mana beliau merasmikan sebuah pusat kesihatan baru. Tan Sri Lee dan Dato' Alfred Jabu diberi sambutan meriah dan dikalungi oleh gadis-gadis Iban yang berpakaian tradisional. Sebelum pusat kesihatan ini siap, orang-orang Iban di daerah ini terpaksa berperahu ke Song, sebuah bandar kecil di tepi sungai, kira-kira 50 batu dari sini, untuk mendapatkan rawatan perubatan dan kesihatan. Dato' Alfred Jabu melahirkan harapan semoga pusat perubatan ini akan dapat meninggikan lagi taraf hidup orang-orang Iban di kawasan Nanga Bangkit. Menurut Tan Sri Lee Siok Yu pula, pusat ini akan dapat membantu rakyat memainkan peranan yang lebih giat dalam pembangunan negara dengan menyediakan khidmat perubatan yang diperlukan oleh mereka. Berharga kira-kira RM200,000, pusat kesihatan ini merupakan salah satu daripada 15 buah pusat kesihatan yang dibina di bawah rancangan Malaysia Kedua. Tan Sri Lee dan rombongannya kemudian singgah sebentar di Kapit. Ketika melawat Hospital Kapit, beliau telah diberi taklimat mengenai kemajuan khidmat perubatan di bahagian ke-7 dan penubuhan Hospital Kapit. Turut hadir ialah penduduk-penduduk bahagian ke-7, Encik Pancras Eddie dan pegawai-pegawai kanan Hospital Kapit. Nanga Merit terletak di kawasan Bukit Bukau di ulu Sungai Rejang. Setibanya di sini, Tan Sri Lee terus merasmikan pusat perubatan Nanga Merit. Disebabkan muka buminya yang berbukit bukau, pengangkutan dan perhubungan adalah sukar, dan sungai merupakan cara pengangkutan di kebanyakan kawasan pedalaman. Kaum Iban, kaum yang terkenal dengan budi bahasanya. Bagi mereka, sesuatu perayaan tidak akan lengkap tanpa tarian ngajat. Pusat kesihatan ini akan dapat memperluaskan lagi khidmat perubatan ke kawasan-kawasan luar bandar di Sarawak. Berucap di upacara perasmiannya, Tan Sri Lee menasihatkan orang ramai supaya menggunakan sepenuhnya kemudahan-kemudahan yang disediakan. Sebuah lagi pusat perubatan telah dibina di Batu Danau, dekat Limbang di bahagian ke-5. Kanak-kanak sekolah membarisi jalan-jalan raya sambil mengibar-ibarkan bendera sebagai mengalu-alukan pelawat-pelawat kenamaan. Mereka diberi sambutan meriah dan diperkenalkan kepada ketua-ketua masyarakat dan pegawai-pegawai kanan perubatan. Di upacara pembukaannya, Tan Sri Lee Siok Yu mengucapkan tahniah di atas semangat gotong royong penduduk di sana dalam menjayakan rancangan pembangunan di negeri ini. Pusat kesihatan ini dan pusat-pusat yang lain telah membolehkan kemudahan-kemudahan perubatan diperluaskan ke kawasan-kawasan luar bandar. Satu lagi kemajuan dalam proses pembangunan